pengeluar emas terbesar di Malaysia. Emas ni tuan-puan, dia tak macam kita main saham. Main saham dia ada jatuh, ada naik, dan kekuatan saham tu bergantung kepada syarikat, seberapa kuat kredibiliti syarikat tersebut. Tapi emas, pelaburan dia adalah pelaburan jangka masa panjang, dan yang terbaik kita menabung emas adalah emas fizikal, emas yang boleh dipegang. Untuk tuan-puan yang ingin melabur dalam emas, sebab nak tahu keuntungan emas, kalau kita tengok daripada sejarah, dalam tempoh 20 tahun ke belakang, emas konsisten naik sekitar 10% setahun secara purata. Tapi tahun lepas saja, jika krisis kewangan dunia, emas naik lebih 50%. Jika tuan-puan ada simpanan dalam ASB ataupun tabung haji yang tuan-puan nak alihkan untuk simpanan jangka masa panjang, saya boleh sarankan menabunglah dalam emas fizikal begini. Cara yang terbaik, tuan-puan dapat bimbingan daripada dealer yang terlatih yang boleh guide tuan-puan daripada A sampai Z bagaimana nak menabung emas. Dan saya boleh sarankan syarikat emas yang ada kredibiliti yang bagus, yang tertubuh lebih 10 tahun di Malaysia. Saya boleh sarankan satu-satunya syarikat emas, Public Gold, pengeluar emas terbesar di Malaysia. Public Gold juga pernah pecah rekod untuk Guinness World Record, mempunyai gold ATM terbanyak di dunia. Pastikan tuan-puan menabung bersama syarikat emas yang ada nama dan kredibiliti yang bagus, dan juga dapatkan bimbingan dealer yang terlatih supaya boleh membimbing tuan-puan ke arah yang betul.